Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada skuad hoki lelaki negara atas kejayaan melayakkan diri ke Piala Dunia 2026 yang akan berlangsung di Belanda dan Belgium. Datuk Seri Anwar berkata pencapaian itu lahir daripada kerja keras, disiplin tinggi serta semangat juang luar biasa yang ditunjukkan oleh para pemain bersama pasukan kejurulatihan. Perdana Menteri juga berkata beliau percaya masih terdapat ruang untuk The Speedy Tigers memperkemas permainan serta meningkatkan prestasi menjelang saingan di pentas Piala Dunia nanti. Katanya seluruh rakyat Malaysia pastinya akan memberi sokongan dan dukungan berterusan buat kalian. Skuad hoki lelaki negara tewas 4-5 kepada Jepun pada aksi penentuan tempat ketiga dan keempat pada kelayakan Piala Dunia 2026 di Ismailia, Mesir pada Sabtu. Walaupun tewas kepada Jepun, keputusan itu sudah memadai buat Speedy Tigers untuk mengesahkan slot kelayakan ke kejohanan Piala Dunia yang dijadual berlangsung dari 15 hingga 30 Ogos depan.